Dia dah habis last, kita tunggu kat sini je. Tunggu dia balik ni. Dewan. Kat Dewan ni. Osman. Ni kat Dewan. Kita tunggu kat sini guys. Tunggu dia keluar. Ini hari dia last sini kerja. Dia last dia sekolah kat sini. Baru sampai guys. Tengok. Dah. Ni kat sini tadi. Kita nak balik. Ni orang pun dah balik Ayah lah semalam. Udah guna baju kuat. Akai kita. Renjuk ke mana tadi? Alright guys, so sekarang ni aku pun dah habis exam pada hari ni. Dan ini adalah merupakan last paper aku hari ni. So guys, ni mak. Mana kita kumpul ni Bil? Ni tempat kita kumpul nanti. Dewan Mas. Ni apa? Terakhir dekat UUM. Speakernya. Ada kira Bil? Ni merupakan tempat kumpul nanti dekat Dewan Muazzam Shah. Dewan utama dia lah ni. Dewan utama yang tempat kita orang majlis suai kenal apa semua tu. Dengan majlis kumpul. So sekarang ni kita akan balik. Ambil barang dulu dekat bilik dan kita balik. Ambil gambar sini ngai ke mak? Alamat. Kita. Ada injeksi. Orang lain semua dah ni. Dah nama. Orang lain semua dah habiskan ni lasan. Ambil gambar, aku belum ambil gambar lagi ni. Ambil gambar ni. Pakai tepi dia lah. Pakai atas dia. Ke depan lagi, Bok. Jom. Okay guys, so sekarang kita dah pun siap bergambar. Ni apa? Nanti dekat sana pula Ni mak. Habis dah. Dah. Ni Iri. Baik semua tu. Nanti Iri boleh dekat sini. Gambar Iri. 1, 2, 3. Ambil gambar dia. Cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jom, kita balik. Dah settle lah ni. Semester terakhir kat sini guys. So tanpa membuang masa, kita balik semula ke inap siswa, tempat bilik saya lah. Kita akan balik dan jalan-jalan lah kira. Jom layan. Okay guys, so sekarang ni kita terus gerak ke Bank Islam, Inasis Bank Islam. Balik. Ambil barang dulu baru kita balik. Ni jarak kita tu dengan bas dia tadi. Ada bas dekat sana. Ada bas kat atas tu. Jalan kaki ingat tu. Jalan kat situ lah. Kalau aku jalan kaki keluar sini. Kiri kan? Terus pulai lah jalan kaki sendiri. Kita ya. Ya, ke kiri. Ke kanan. Ke kanan tu keluar. Ini ke kiri tempat nak pergi tengok tempat bil tu. Ini go-kart. Masanya besar. Habisnya lagi habis. Base. Tadi aku jumpa dengan kawan aku yang ni, apa nama? Yang duduk dekat Keluang tu. Cina Keluang. Dia pertama habis? Habis dah dia hari ni. Sama sebab kami last paper. Aku, Akash, Saiful, kami 3 orang sama yang berdau. Yang lain kawanku Aiman yang duduk Kedah tu. Dia habis 22 hari bulan ni. Bagi lambat. Kawan dia keluar mesti orang ambil kan? Balik naik bas. Dia cakap barang-barang dia dah pack semua. Ya, belakang tak jauh. Dia boleh jalan kaki sebenarnya. Tapi itulah sebab kami ikut bas pun. Bas dia berpusing sampai tempat sekolah yang biar kat luar, yang biar tunjuk semalam tu.
Dia berpusing situ tu yang lambat tu. Kalau ikutkan kalau jalan kaki memang dekat lah ni. Dia pulai gede lagi. Tak kisah. Kadang-kadang aku pulai lepak dekat kedai ni, dekat kafe cari makan. Ni yang paling dekat lah dengan bilik. Oh, ada juga orang ada orang hujan kat situ, nampak kereta banyak tu. Dia baik kereta sendiri kan. Topi cik baru beli ni mak. Dia letak sebarang. Nanti aku nak hantar kunci dulu kat situ. Pulai lagi. Korang dah boleh ikut kot. Ambil barang lah. Aku ni buat. Mak ni buah tak boleh naik. Ayo dengan berdabil. Ni nampak ni. Oh. Ini kafe ni. Kafe minum-minum punya. Itu apa gambar apa tu? Bison tu macam kerbau lah. Lebih kurang keluarga kerbau. Ni tu. Parking dia pun tak apa. Parking dekat-dekat. Dekat tengah tu pun tak apa. Tengah tu terus. Niok pun boleh dia. Tak kisah, situ pun boleh. Berpusing belakang kat tengah tu. Pusing dekat tengah. Sebab tak ada orang lagi kereta ni. Aku rasa orang belum habis lagi. Biasa time-time macam ni lah ramai orang kosong kereta kat sini. Ada hujan lah tu last. Ya. Orang. Ya Iri. Mana Lian nak? Mana Ci ah? Jindu ah. Hai. Baru lepas Dobi baju. Mak, mana Dubi aku bedak mak ada bergari. Nanti petang Dobi balik. Dia nak main baju busuk. Jom layan. Jom layan. Bantal aku dah buai apa? Aku dah buai dah. Dua-dua itik. Minta baru ibu Nabian. Dia minta. Tadi apa dah minta ke? Semalam? Dua. Ya aku tendang tu Iri. Jom naik. Nah Iri. Gimana Iri? Nak tukar baju dulu lah. Berapa tangan ni? Store juga ni. Tapi store ni tak tahu pakai. Jom, depan lagi. Hujung belah kanan. Tu garik aku dah. Dah kering kok aku rasa. Depan lagi. Air. Kadang-kadang yang malam pun seram betul. Dah, jom. Sekejap. Ambil yang barang macam macam periuk tu ke. Yang ni ya. Yang tu pun dah boleh ambil ni. Dengan ni barang ni. Ni pun boleh ambil ni. Ni dengar semua ni. Iri gerak. Awai tu ai. Dia kunci kan. Apa dah? Bisa tinggal? Bisa tinggal dia? Ya, hantar kunci dah last dah ini hari. Tunggu anak hantar kunci je.
Kita nak balik beri hotel balik, nginap dulu 1 malam, besok baru balik JB guys. Kita menginap 1 malam dulu. Dah. Dah siap tester. Kunci dah hantar. Dah hantar kunci semua. Balik. Jangan balik dah habis. Dah kunci pun dah hantar. Dah habis dah. Kita balik jom. Balik Chanlon dulu, besok baru balik JB. Okay guys, so sekarang kita akan terus keluar. Dah, bye bye. Ada lagi datang sini. Masa ni lah combo ada ni. Aku rasa tahun depan lah combo mak. Sebab yang Leo punya combo dia bulan sebelah ni. Oh, yalah. Tahun depan lah kiranya. Habis ni lah, tunggu dalam bulan 11 macam tu lah. Yuk dah benten. Dia start dari bulan 3. Start dari bulan 4. Habis dia 4 bulan. 6 tambah 4. Bulan 10 ni habis lah. Ambil bintian dah. Itu Cafe Bank Islam. Ni blok A, blok perempuan. Blok A. Ni rumah orang kata pengetua tu. Pengetua untuk jaga Inasis ni. Ni malam tadi pukul 3 ada orang buka apa tu untuk tengok bulo tu. Tapi aku dah tinduak dah mak. Aku tinduak awal malam pukul 9 tinduak. Penat sangat. Kami pukul 9. Kawan kami ke 12 malam tidur. Aku 11 lalu. Kau ke 12. Base 9.30. Habis sampai pukul bangun sampai pukul 6 tadi. Bangun pukul 6. Tengok balik lah. Nyok V-Mall yang mantak rampak tu. Yang besok sebut V-Mall. Ni lah Varsity Mall. Tempat ada apa dalam tu, gerai macam ni, tempat dia beli barang dia lah. Boleh berdarat. Boleh. Tak jauh pun. Ni pusat budaya ni. Yang ni atasnya Masjid Sultan Badli Shah kot. Balik. Sini selalu orang laju pok sebab dari atas tu. Ni tempat bas. Tempat bas keluar tu. Tempat orang parking lah, tempat parking orang kata. Push. Tu parking bas semua kat atas tu. Ni blok laki ni. Apa ni Inasis Proton. Banyak krik-krik tau dia. Orang selalu cakap krik-krik. Biasalah, sepiaknya apa benda. Faham lah. Cabut trekking. Yes sir. Bandar lebih kurang macam bandar dalam ni. Ratusan hektar dah. Nampak macam ni mak, dia tingkat 3, tingkat 4 macam tu. Kalau kat tempat Jasi Indian, tempat yang apa tu, palapes kapau kah sosis kah yang bisi macam askar ke apa benda tu mak, tu sampai tingkat 5 mak dia. Tinggi. Ramai orang tu ke sana. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dah dekat pintu gerbang. Ni JPP. Tempat yang aku ambil apa tu? Apa panggil tu? Bukan. Blueprint untuk kerja engineering drawing dia dulu tu. Ambil pelan bangunan tu. Ni dia punya jabatan
apa Jabatan Keselamatan punya, macam polis kapal kan semua sini. Dah, kita pun dah sampai. Selamat jalan. Selamat jalan. Selain tahun jumpa lagi. Ya, bye-bye. Bisa. Yang depan. Depan. Ni menara jam ni. Ini nak kira. Tengah sel. Nama kiat dia. Nyin pergi tu, pergi yang rumah apa tu, Inasis yang duduk luar, macam Akash punya tempat. Inasis SME, bank rakyat semua luar. Dua Inasis je yang kat luar sana, Kaci orang panggil. Bukit Kaci.